Hari ini Mahkamah Coroner telah meneruskan prosiding inquest dengan keterangan deponen yang ke-20 iaitu saksi kanak-kanak yang ke-11. Saksi ini telah pun memberikan keterangan dan habis pada hari ini. Jadi ringkasan keterangan saksi kanak-kanak yang ke-11 ini adalah: Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Beliau merupakan senior arwah Zara dan tinggal di aras asrama yang sama dengan arwah. Menurut saksi kanak-kanak ini, sepanjang beliau mengenali Zara, Zara merupakan seorang pelajar yang baik, periang, ceria dan suka menegur. Contohnya memberi salam kepada pelajar senior dengan berkata Assalamualaikum Kak. Okay. Dan dia mengatakan Zara juga suka berkongsi makanan. Saksi ini juga mengatakan bahawa sekiranya berlaku kehilangan barang, kes kecurian di asrama, kebiasaannya terdapat satu kumpulan yang terdiri daripada 5 hingga 7 orang senior yang terdiri daripada ahli Circle 19 yang akan berjumpa sendiri dan bertanya pelajar junior yang disyaki. Kebiasaannya kumpulan pelajar ini akan memanggil pelajar junior secara berkumpulan. Dan menurut ingatan saksi, perkara ini sudah berlaku beberapa kali. Dia mengatakan dia tidak turut serta dalam kumpulan pelajar tersebut. Menurut beliau, setiap batch juga mempunyai kumpulan pelajarnya tersendiri dan kumpulan Circle 19 ini adalah kumpulan terbesar dalam batch beliau. Dan dia juga mengesahkan Circle 19 ini mempunyai ketua kumpulan. Saksi juga mengatakan bahawa bukanlah menjadi satu kebiasaan untuk para pelajar menyelongkar loker almari junior untuk kes kecurian. Dan saksi juga menyatakan bukan kebiasaan untuk pelajar senior memaki pelajar junior. Memaki dan menjerit, ya, dia katakan. Dan menurut beliau, pandangan beliau ialah kalau ada kes kecurian, dia atau pelajar junior tersebut sepatutnya melaporkan perkara tersebut kepada guru. Kalau dia sendirilah. Menurut saksi juga, Zara pernah dipanggil beberapa kali oleh pelajar senior sebelum 15 Julai 2025. Dan selepas dipanggil oleh pelajar senior, menurut saksi ini, Zara dalam keadaan yang sedih dan stres. Dan dia merasa kasihan melihat keadaan Zara dan menurut saksi ini, dia telah 2 atau 3 kali pernah pergi ke dom Zara dan telah meminta maaf bagi pihak senior yang telah memanggil Zara dan juga telah memujuk Zara. Sebab dia kata dia kasihan tengok Zara. Dan dia juga mengatakan dia kasihan sebab dulu masa dia Form 1 pun, dia juga pernah mengalami situasi yang sama. Di mana senior panggil junior. So dia pun pergilah pujuk. Saksi mengatakan juga bahawa Zara suka berkawan rapat dengan seorang pelajar senior yang merupakan seorang ahli badar. Dan saksi mengatakan bahawa pelajar ahli badar ini adalah seorang yang baik dan berdisiplin. Okay? Dan dia memang tahu juga Zara ini berniat untuk menjadi ahli badar. Pada malam 15/7/2025, saksi telah mendapat tahu daripada pelajar lain bahawa Zara telah dipanggil oleh sekumpulan pelajar sini untuk masuk ke satu dom berkenaan dengan kes kecurian. Kes kecurian kad, bank dan juga pin bendera Malaysia. Menurut saksi, ya. Okay, dan pada malam itu, saksi mengatakan bahawa dia telah pergi ke dom tersebut untuk meminjam kasut daripada junior. Pada malam itu dia kata masa itu sudah lebih kurang jam 11 malam, sudah lights off dan masa dia pinjam kasut tu ada 2 orang pelajar junior di koridor depan satu dom lagi dan dia terdengar seorang pelajar junior mengatakan mencuri lagi kau. Pukima anjing. So, dia kata dia dengar dengan jelas dan dia kata pelajar junior itu berkata perkataan tersebut dengan nada marah. Okay. Itu yang dia dengar sendiri. Lepas itu dia kata semasa dia dimaklumkan oleh pelajar lain bahawa Zara telah dipanggil oleh senior, sekumpulan pelajar senior, pelajar-pelajar lain di asrama pun ramai yang tahu. Dan dia mengatakan kecoh. Pelajar-pelajar macam kecoh tahu yang arwah Zara telah dipanggil oleh sekumpulan pelajar senior ke satu dom. Lepas tu saksi mengatakan bahawa sekitar jam 3.50 pagi
dia dikejutkan oleh rakan yang memaklumkan bahawa ada pelajar telah ditemui tidak sadarkan diri dan telah diangkat ke hujung asrama sementara menunggu ambulans sampai. So, itu ringkasan keterangan saksi kanak-kanak pada hari ini. Kami juga ingin maklumkan bahawa hari ini kumpulan tim expert kami, handwriting expert, masih menjalankan tugas di atas, membuat analisa beberapa bahan dokumen dan akan diteruskan sehingga esok, iaitu diketuai oleh Madam T dan juga di ahli lain yang Dr. Zul dan juga Dr. Wan. So, mereka masih lagi menjalankan tugas menganalisa dokumen. Tadi saksi ditemani oleh siapa? Tadi saksi ditemani oleh ibu dia. Keterangan ini apa yang membezakan sebelum ini kanak-kanak sebelum ini atau sama juga? Dia ada mengatakan beberapa benda baru lah. Contohnya macam dia mengesahkan bahawa arwah Zahra pernah dipanggil oleh pelajar-pelajar senior sebelum ini dan dia kasihan. Dia kasihan sebab selepas dipanggil oleh senior, dia cakap keadaan Zahra dalam ward yang digunakan sedih. Sebab itulah dia pun pergi ke dom Zahra, buat hingga 3 kali, dia kata, untuk memujuk arwah Zahra. Dan minta maaf, dia kata dia minta maaf juga bagi pihak pelajar senior. Dia bukan ahli sekal kan? Ya. Yang siapa? Yang saksi ni? Bukan. Saksi bukan ahli sekal 19. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.